Kata Ustaz cerita sikit tentang masalah AI lah ni, AI, Artificial Intelligence. Cerita mana saya nak beritahu, bukan bidang saya AI ni. Kena dia abang baru jadi. AI ni apa dia tuan-tuan? Artificial Intelligence. Dia terjemah kata kecerdasan buatan. Nah, abang lebih-lebih tak erti. Tapi kalau tuan-tuan buka internet, pergi dekat search engine, tuan-tuan type, dia boleh baca apa yang tuan-tuan nak cari. Pergi satu net atas sikit, tuan-tuan langgan Netflix, hari-hari duk layan gambar Hindu, hari-hari duk buka gambar Hindu, Hindustan, Tamil Hindustan, Tamil Hindustan. Tuan-tuan buka ya, dia buat main dah Hindu dengan Hindustan ni, dia buat main siap dah. Dia baca dah, dia kata Syekh ni kaki gambar Hindu. Dia boleh baca tu, itu Artificial Intelligence. Yang benda ni kena asuh. Kita asuh macam mana? Kita selalu duk tengok tu, kita asuh dia sehingga dia dia pegang. Nama kata Samsuri ni kaki gambar Hindu. Pocik. Kita buka ya, dia hantar mai gambar Hindu. Kita buka ya, dia hantar mai gambar Hindu. Habis. Dia baca dah kita. Itu Artificial Intelligence, cara mudah faham. Dan dia boleh apply dalam macam-macam benda akhir zaman ni. Esok siapa jadi lecturer university, susah tuan-tuan. Budak-budak buat assignment, bukan dia buat, AI buat bagi kat dia. Kalau dia kuasai ni Artificial Intelligence ni, dia kuasai, dia bagi tahu ya apa yang dia nak. Artificial Intelligence tolong buat bagi satu assignment dekat dia. Keluar mai, dia baca balik, dia pun dia kata. Dia pergi hantar dekat lecturer kata dua kali Yang buat tu siapa dia? Bukan student ni buat, AI buat bagi. Boleh nampak tak tu yang kata Artificial Intelligence? Dia pergi lebih jauh tuan-tuan. Dia pergi lebih jauh apa dia? Dia boleh tiru suara kita. Tuan-tuan, yang ni yang kata hakim akan menghadapi masalah dalam benda ni. Nak mensabitkan satu-satu kesalahan kepada satu orang tu, dengar suara, panggil pakar mai dengar. Kalau pakar ni takat-takat pakar main daun pakar je, dia dengar, dia kata suara Ustaz Samsuri ni, dia kata suara Ustaz Samsuri. No, itu dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Kawan hak nak buat ni, dia asuh benda tu, dia bagi benda tu kenai suara Ustaz Samsuri, bagi kenai, dia kunci, dia lock, ini suara Ustaz Samsuri. Lepas tu boleh arah dia, suruh cakap apa-apa, dia akan keluar. Bila keluar esok, dibawa saya ke muka pengadilan, tuduh kata saya cakap macam tu. It's very dangerous tuan-tuan. Dari segi tu, dia sikit lagi dia main apa pula tuan-tuan? Video pula. Lah pun dia buat dah, tapi tak cukup lendik elok lagi. Dia buat dah video lah ni, dia main muka nak serupa apa semua. Ni dia rakam muka kita ni. Bagi orang yang sakit apa tuan-tuan? Sakit jiwa, dia terlebih mesra dengan social media. Hari-hari duk post gambar dia masuk dalam Facebook. Hari-hari post. Makan mi goreng pun post, makan Maggi goreng pun post. Dia sakit. Dia ada satu jenis sakit. Sakit apa? Sakit. Tak tahu apa penyakit yang ada. Dia kira nak post gambar dia. Dia nak post gambar dia. Tak cukup dengan gambar dia. Dia post gambar bini dia. Dia post gambar anak dia. Dia sakit. Dia tak tahu di sana geng-geng yang duk main Artificial Intelligence ni boleh ambil gambar dia dalam bentuk HD ni. Ambil gambar dia tu, dia proses AI ni akan proses muka tu, esok dia guna muka tu, dia buat satu video. Dia kata kita cakap ini. Sedangkan kita tak cakap. Dia melalui proses Artificial Intelligence. Lebih teruk lagi tuan-tuan, dia ambil muka kita yang diproses ni, dia pergi bubuh dalam gambar tak elok. Dia kata ceramah berapi-api di masjid, kaki porno banyak dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa teknologi yang mai pun dia bawa mai doh. Dia bawa baik, dia bawa tak baik. Orang yang guna ke arah kebaikan, baiklah jadinya. Tapi orang yang nak guna teknologi itu untuk keburukan, jahanam jadi. Benda ni orang-orang yang terlibat dalam bidang perundangan, jadi hakim, jadi apa esok ni, kes-kes ni akan menyusul tak lama lagi. Akan menyusul. Itulah sebab Islam awal-awal lagi sabitan kepada kes zina, dia tak terima cerita gambar, video ke apa ke semua, dia tak terima. Dia kena saksi orang yang adil, yang dipercayai, yang baik, yang melihat kejadian itu jadi betul-betul. Dulu sebelum ada cerita Artificial Intelligence, kita duk ingat apa? Kita kata Islam ni very backdated. Dia ni ke belakang. Pasal apa? Lah kalau nak tunggu, nak sabit 4 orang pergi tengok macam mana nak sabit kesalahan dia, lah ni zaman ada CCTV. Masa tu kita cakap lagu tu. Tapi hari ni bila dia main AI Artificial Intelligence ni, orang dah boleh gunakan teknologi itu
untuk nak berkena, untuk nak buat naya kepada orang-orang yang tertentu, baru kita faham. That's why Quran daripada awal-awal tak terima benda-benda. Sebab dia boleh fabricate, dia boleh manipulate, dia boleh buat benda yang tak betul sampai orang rasa macam betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak jadi hakim, nak putuskan siapa betul, siapa salah.